Siapa Dia, filem musikal terbaru lakonan Nicholas Saputra yang akan rilis dekat Malaysia minggu ini. Okey, jom. Basically, filem ni mengisahkan tentang Nicholas Saputra yang membawakan watak layar. Dia adalah pembikin filem tapi dia macam dah ketandusan idea. Dia nak juga siapkan projek musikal dia dan dia ambil keputusan untuk pulang ke kampung kat rumah nenek moyang dia. Sedikit yang dia tahu, keputusan dia untuk pulang tu adalah keputusan yang betul dan banyak inspirasi yang didapat daripada sana. Semuanya bermula bila dia jumpa peti lama dekat rumah tu. Dekat sana ada banyak surat-surat cinta, catatan-catatan lama daripada moyang dia, atuk dia dan juga ayah dia. Terinspirasilah layar ni dengan kisah-kisah cinta tu semua. Tapi kalau 3 generasi tu ada kisah cinta dia tersendiri, confirm layar ni pun ada kisah cinta dia tersendiri. Kalau korang nak tahu apakah kisah cinta layar ni sendiri, korang kena tonton filem Siapa Dia ni dekat semua pawagam yang berdekatan korang bermula 16 Oktober ni.